Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam lo. Apa yang boleh saya bantu? Apa yang nak kita sembangkan pada malam-malam? Jom. Bagus. Semua rasanya ramai dalam ni dah tengok dah. Apa ni podcast Sembang Seram Safwan Nazri dekat channel YouTube Safwan Nazri kan. 3 hari, dalam masa 3 hari 300,000 view. Oh, laju betul kat tempat dia. Saya punya channel YouTube tautan pun tak macam tu. Kan, dia artis kot dan dia ramai peminat-peminat yang suka kisah-kisah macam tu. 3 hari 300,000 view. Itu baru 3 hari. Dahsyat lah. Terima kasih siapa yang bagi rose ni, ya Allah. Terima kasih banyak pula je lah bagi rose. Wan. Terima kasih Wan. Tuan sihat ke? Hanifah sihat. Macam inilah sihat cara orang yang dah tu. Tuan tak rindu Cikgu Mat ke? Cikgu Mat mana? Cikgu Mat yang mana satu? Cikgu Mat banyak. Alai. Pengembala buruh hantu tu rem memang mantap kan? Tak tahulah. Pada pandangan saya, yelah kita tak tahu benda tu apa. Pada saya, tu mungkin spesies tu kot. Spesies yang gerak. Kalau dulu ni macam pengembala buruh wak-wak lah. Kadang-kadang. Sebab buruh hantu dia tak terbang berkumpulan. Buruh hantu tak terbang berkumpulan. Okay? Me and my husband duk layan podcast yang ada tuan. Oh, ya. Oh, Cikgu Mat Smakal mestilah rindu. Cikgu Mat Jackie Chan orang panggil. Kan? Masih mengajar lagi kat situ, tak silap saya, dekat Wang Semaju tu. Saya berguru dengan dia waktu tahun 1990. Saya masih ingat lagi apa yang dia ajar. Dia Raja Wali lah, apalah. Bayang 1990 je dah mengajar. Kan? Sampai sekarang masih mengajar. Itu betul-betul jiwa kental lah. Kan? Betul-betul jiwa fisabilillah begitu. Daripada Abang 77, ilmu gentil lada tu apa tuan? Okey. Orang buka topik, kita sembang pada topik. Okey? Best penceritaan dalam Sembang Seram. Alhamdulillah. Thank you tuan, hari-hari tengok video tuan Amirul Yusof. Sambil tengok, sambil bergenang air mata sebab tinggal arwah Abah. Banyakkan berdoa dengan dia. Saya ada dengan dia sekarang ni. Alaikan salam pada Cikgu Mat, tutup guru saya tu. Okay? Saya dalam podcast tu adalah cerita dengan wife. Okay, kejap lagi. Satu-satu lah. Ilmu gentil lada tu apa tuan? Tap-tap screen guys. Ilmu gentil lada ni zaman dahulu. Waktu zaman saya sekolah tahun 90-an ni. Terkenal satu ilmu. Iaitu mereka akan ambil biji lada hitam. Okay? Waktu tu zaman-zaman geng-geng 90-an ni yang sekolah menengah tahun 90-an ni diorang tahu. Dia ambil tu, lepas tu diorang akan bacakan mimma minkum wa innakum kum. Saya tak mau cakap lagi, korang rekod. Kan macam tu. Gentil lada hitam. Kan? Ni kenakalan orang zaman-zaman dulu ni. Bila dia gentil tu, dia akan hembut bacakan dekat tu, dia macam ayat mentera lah. Tu bukan mimma minkum tu, bukan Quran, ni ayat mentera Arab. Okay? Dia untuk gentil yang biji perempuan bawah tu. Biji yang perempuan kat bawah tu. Dia macam tu. Okay. Tapi ada satu benda yang bahaya tentang benda tu. Yang pertama pasal akidah lah. Zaman-zaman dulu ni semua main belasah ya. Zaman Tok Kaduk. Kan? Yang bahayanya, kalau perempuan tu ada pendinding yang mudah-mudah je. Perempuan tu jenis amalkan harian, dia baca susunan Al-Maksurat ke, ataupun dia baca sebelum dia keluar rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dia duk baca 3 macam tu ke, ataupun dia apa-apalah, dia amal yang simple-simple je. Satgi dia orang yang gentil-gentil tu, satgi dia patah balik kat dia. Okey. Sihir ni sebenarnya Allah
mudahnya nak dipatahkan dengan izin Allah lah, kalau kita yakin dengan hadis, dengan ayat Quran lah. Okey, kejap saya baca pelan-pelan. NKJ, tuan, betul ke Kelantan paling banyak jadi tentera? Okey, negeri yang banyak dalam tentera kan, bukan negeri Kelantan sahaja. Ada akan jumpa ada 3 negeri yang paling ramai menguasai tentera. Yang pertama Kedah, Kelantan, saya sebut 3 lah. Kedah, Kelantan dan Sarawak. Okey, Kedah, Kelantan dan Sarawak. Paling ramai dalam tentera. Negeri-negeri lain ada, tapi taklah seramai 3 negeri ni. Okey. Beres nah? Mak Res, tuan, bekas isi saya cakap mak saya ada buat-buat kat dia, tapi saya cek dengan Syifat tak ada. Dia macam ni. Kita jangan dengar apa ni, tuduhan-tuduhan orang. Anda baru saja tengok saya punya sembang seram, 3 kisah sembang seram dalam YouTube Safwan Nazri. Pengajaran waktu saya kena tu apa pengajaran saya cakap? Pengajaran ni jangan ambil tahu, jangan ambil peduli siapa pun yang buat. Dengar cerita punya. Saya waktu saya dalam hospital 2 minggu yang saya kena kuarantin tu, kan? Orang datang melawat macam-macam orang cerita, tuan yang ni ada satu kawan pejabat dengan tuan lah, tuan yang ini ada orang yang sama seperguruan dengan tuan lah, yang ini macam-macam orang mengeluarkan cerita. Saya diam ya. Oh, yang ini ada adik-beradik tak puas hati lah. Saya diam. Jangan mengiyakan, jangan apa benda, diam. Kita tak ada bukti, kita tak ada apa, kan dia jadi fitnah. Okay? Sebab tu bila kita sakit tu datang pada Allah. Kalau kita sakit dan kita kena sihir ke apakah, jangan peduli siapa yang buat. Tak perlu ambil tahu pun siapa yang buat. Okay? Kita punya yang perlu tahu, macam mana aku nak pulihkan balik diri aku, itu je. Macam mana aku nak sihat semula? Sebab sihir adalah seseorang tu terus melancarkan perang dengan Allah. Bila orang melakukan sihir, otomatik dia sudah melancarkan perang dengan Allah tu, bukan dengan manusia. Kita ni asbab. Bila dia melancarkan perang dengan Allah, yang akan berperang dengan dia ialah Allah. Yang akan menghukum dia, Allah. Ingat tu sampai mati. Betulkah tauhid kita balik? Kena ambil lada curi baru menjarah. Oh ya kah? Jadi kecil zaman 30 tahun ke? Tak tahulah. Okey, kejap. Minyak cenoi lagi ke? Cenoi ada dekat ni. Ada dekat sebenarnya ejen saya. Okey, pelan-pelan. Laju sangat komen. Jadi macam ni guys. Kalau korang ramai komen pun saya tak mampu nak baca. Berderu-deru bawah ni komen kan. Jadi apa kata saya baca komen, dan kalau komen tu yang menarik dan kita boleh sembang-sembang, kita sembang. Yang lain tap screen je, tap screen, baca selawat, tenang lagi bagus. Okey? Saya suka berkongsi dengan anda, semoga manfaat. Okey. Pengembala memang jenis gembala burung saja ke gembala haiwan lain ke? Ada. Dia ada haiwan lain. Okay dah? 5 box repeat memang power. Alhamdulillah. Share sikit. Okay. Paling lama tidur dah hutan berapa malam? Alah. Setakat 3 bulan, 4 bulan tu, itu pendek lah. Tuan, nenek yang datang melawat anak perempuan tu datang lagi? Tak ada lah, dah besar dah ni. Itu kisah lama kan, itu kisah-kisah lama tahun 2019 kisah tu. Okay. King of snack. Okay. Tuan nak tanya, kalau lelaki umur 24 nak kahwin dengan perempuan umur 40, apa pandangan dan nasihat tuan?
saya tak berani nak cakap apa-apa kerana ini adalah jodoh yang ditentukan oleh Allah. Kalau lagipun dia nak kahwin, belum kahwin lagi. Okay? Seseorang lelaki dilihat daripada kematangan, bukan dilihat daripada umur. Okay? Banyak lelaki umur 30-an tak matang lagi pun, otak pun tak pernah bijak, duk gila race motor, duk gila macam tu, kan, duk perhabis duit tentu hala, macam tu lah. Umur 30 dah. Ada lelaki pula yang umur 21, dia dah matang, dia dah ada sifat kebapaan, dia sudah ada tahu nak rasa tanggungjawab, kan, dia tahu, dia ada hikmah dalam diri dia, walaupun dia baru umur 20. Lelaki ni berbeza. Okay? Lelaki memang berbeza. Ada orang lelaki umur 40 tu perangai budak-budak lagi, kan, duk main judi, main tikam, dia masih tak matang lagi. Dia masih duk fikir diri dia je, duk seronok je. Dia macam tu. Lelaki berbeza. Jadi kita tak berani, takkan boleh nak kata orang tu umur berapa dan dia bagus tak tahu. Okay? Saya kena berlaku adil bab tu. Kerana getah muhabsyi tu apa kegunaan apa tuan? Itu, abang, itu boleh cari Google lah. Okay? Tuan share resepi masakan dalam hutan. Dalam hutan pada saya yang paling mudah nak makan nasi putih, lepas tu sambal ikan bilis kering, sambal ikan bilis kering. Itu paling mudah. Ataupun nasi putih dengan serunding. Serunding keringan, nak bawa pun senang. Betul? Gaul nasi putih, tu dia makan. Saya suka macam tu ya, simple. Okay? Tak payah nak bawa minyak, tak bawa benda semua. Bagi ambil benda yang kering-kering, ringan-ringan. Lepas tu kita ni orang Semenanjung, orang Nusantara ni dia kena bab apa? Dia kena makan nasi. Okay? Tuan sihir yang mati di dunia, lepas mati pasti tanam balik tak tahu. Jin dah keluar tuan. Ya tahu. Jin noti jom. Tu biasalah tu. Kecil Selatan. Tuan, apa pandangan tuan jika sesebuah negara itu ditadbir urus oleh pihak tentera? Ada pro and con lah. Ada pro and con. Ada kebaikannya, iaitu dia akan jadi sebuah negara yang berdisiplin. Kan? Ada banyak je contoh-contoh negara yang ada sekarang pun. Okay? Tapi ada pula keburukannya juga. Keburukannya seperti kebebasan bersuara, kebebasan untuk berinteraksi, apa semua tu, yang tu dihadkan lah. Itu ringkas dia. Okay? Salam tuan, saya ada simpan selempang merah kepunyaan arwah atuk. Apa perlu saya buat? Wallahualam. Saya tak tahu. Kenapa anda simpan benda yang bukan hak anda dan anda tak tahu? Bukan nak kata apa, saudara Razak Osman. Kadang-kadang benda yang saya ni duduk kat sini, okay, ceritalah. Saya kat sini, dekat Gunung Jeran ni, ramai orang datang, bagi saya macam-macam. Bagi sebab diorang tak tahan nak simpan. Termasuklah selempang merah lah, kain lah, itulah, inilah, macam wafak lah, apa semua. Diorang bagi, saya ambil, saya simpan je. Diorang tahu diorang tak boleh simpan kat rumah. Jadi apa yang saya buat, ya, saya tawarkanlah kalau ada benda dulu lah, sekarang tak pandai lah. Tawarkanlah benda-benda macam tu. Okay? Nasihat saya, kan, kalau anda simpan benda-benda macam tu, pergi cari tutup guru. Pergi cari tutup guru yang mursyid. Okay? Tanya dia. Sebab kita tak tahu tu selempang merah jenis apa. Okay? Wafak ke, ada wafak dalam tu, kena belajar, kena faham. Boleh? Baru habis tengok Simpan Seram tu, jom kita lepak kat sini. Umur 40-an pun masih main Shinchan. Betul. Tuan, apa maksud tentang bambu yang tak ada lubang? Oh, tu buluh tumpat.
Anan Zahar, tuan share sikit macam mana nak tahu ilmu yang kita berguru tu ilmu yang betul. Saudara-saudari yang lain tu saya tak boleh nak jawab komen, banyak sangat. Bawah ni saja ada berpuluh-puluh kat 46 komen bawah tu. Kita tak nak jawab semua benda. Saya bukan tahu semua perkara. Okay? Apa yang boleh melekat kat mata saya stop, saya bacakan. Okay? Tuan share sikit macam mana nak tahu ilmu yang kita berguru tu betul ataupun tidak. Okay. Yang pertama, ini jujurlah mudah. Yang pertama, setiap sesuatu ilmu tu dia mesti ada sanad dia. Sanad dia. Okay, itu bahasa paling mudah, sanad dia. Sanad dan rujukan. Contoh datang daripada kitab mana? Ulama mana? Kitab mana? Sebagai contohnya, nak amalkan kulullah 100,000 kali. Nak zikir 100,000 kali. Dekat mana dia punya rujukan? Bukan dengan tok guru juga, kita kena cari mana rujukan dia. Mesti ada rujukan. Dia tak boleh keluar macam tu je. Mesti ada kias dia. Okay. Mesti ada rujukan, mesti ada sanad dia tu. Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya nak berkongsi lah sedikit fakta supaya kita yang mana anak-anak muda sekarang ni, bagus anak-anak muda sekarang ni, mereka mula mencari balik ilmu-ilmu lama, bagus. Okay. Sesuatu ilmu yang ada dekat dunia ni, dan apapun ilmu yang baik yang baik, dia dipanggil jodoh ilmu. Dipanggil jodoh ilmu. Okay, saya nak bagi anda faham, mudah saja. Okay, kalau kita kat sekolah dulu, kita ada belajar 10 mata pelajaran. Daripada 10 mata pelajaran yang cikgu ajar kat sekolah, ada mungkin satu atau dua mata pelajaran yang mudah sangat nak masuk kat kepala kita. Contoh, kita belajar 10 mata pelajaran dekat sekolah, bahagian biologi dengan bahagian sejarah, cikgu cakap sikit je kita dah boleh masuk otak. Tapi bila bahagian fizik ke kimia ke apa ni benda, susah nak masuk otak. Cakap teranglah macam mana pun dia tak boleh nak masuk. Kan? Pergi tuition pun tak boleh nak masuk. Di situlah dipanggil jodoh. Jodoh, setiap ilmu tu dia ada jodoh dia. Ini saya bagi pengumpamaan yang paling mudah dekat sekolah. Okay? Apa lagi kat dalam kehidupan yang anda pergi mencari ilmu sana, mencari ilmu sini. Kan? Okay? Ilmu tu milik Allah. Allah yang menentukan kan, ilmu tu kepada siapa. Dapat kat siapa. Diamanahkan pada siapa. Digunakan oleh siapa. Dan akan disebarkan oleh siapa. Okay? Itulah dia. Sebab itu bila kita zaman sekolah dulu, kan, kita akan selalu, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz akan berkata, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Betul tak? Cuba tengok balik apa maksud tu. Doa tu yang kita hari-hari baca kat sekolah. Supaya hati kita terbuka, hati kita tenang, fikiran kita ni kita boleh terima benda-benda macam ni. Okay. So setiap ilmu tu dah ada jodoh dia. Sama juga katalah anda belajar 5 jenis silat. 5 jenis silat pergi belajar guru. 5 jenis silat. Daripada 5 jenis tu akan ada mungkin satu yang serasi dengan jiwa anda. Yang tak boleh, aku tak boleh silat gayung. Jiwa aku kat silat cekak. Yang lain tak kena jiwa aku. Tu jodoh ilmu daripada dia. Okay? Faham nah? Cicah kalau nak jemput tuan untuk manjai gayung Malaysia penyampai bengkong dekat macam mana tuan? Biasa saya okey je. Syok lah tengok tuan main silat anak. First time. Apa komen tuan tentang Wahabi, Salafi, Asy'ariyah, Maturidiyah? Ringkaslah. Ulama tabi'in, tabi'in dan semua tu diikut mana? Kan? Hadis apa semua tu, ulama hadis, Al-Bukhari lah apa semua tu, mazhab apa? Okay, dah fikir macam tu sudah. Fikir panjang-panjang buat apa? Okay. Bukhari, Menasai, apa, Imam Muslim semua tu. Fikir yang tu je. Kita ni orang tak pandai. Kita kena tengok orang-orang yang memang bidang dia, yang memang kemahiran dia tu, yang diiktiraf dunia. Okay? Simple je. Pening-pening. Buat apa? Kita Al-Fatihah pun kita tak boleh. Okay, pecahkan Al-Fatihah kepada 10 bentuk ilmu. Tenganga dia. Siapa-siapa? Kata pandai. Al-Fatihah
pecahkan kepada 10 cabang ilmu. Al-Fatihah je. Tak payah beberapa yang lain. Kalau itu pun dengar, lepas tu nak lawan ulama-ulama. Tak payahlah. Buat masalah sembang dengan orang macam tu. Okay? Macam mana tu tuan? Allah, macam mana cuba korang fikir? Nahu, soroh, mantik, bayan, kan? Tajwid, pecah. Al-Fatihah kepada 10 bentuk ilmu. Boleh? Kita ni baca tajwid Fatihah pun tak betul. Apa lagi nak faham, nak pecahkan kepada cabang-cabang ilmu. Lepas tu nak lawan ulama. Aku pun tak faham orang zaman sekarang. Kan? Itulah. Lepas tu konon-konon ada ijazah. Konon-konon ada master. Kan? Suruh dia ambil Al-Fatihah. Sebab ada ulama boleh pecahkan kepada 27 cabang ilmu pada ni dengan Al-Fatihah saja. Belum benda lain lagi. Ilmu huruf, ilmu itu, ilmu ini, ilmu dalam Al-Fatihah. Lepas tu kita kena sedar diri. Kita lah. Kita. Pasak bumi tu apa tuan? Pasak bumi ada dua. Yang pertama, pasak bumi adalah sejenis akar kayu. Okey? Akar kayu bagus tu orang saraf, sangat bagus. Okey, satu lagi, kalau dalam tentera, exercise pasak bumi, latihan pasak bumi. Di mana latihan yang mereka buat, tentera buat, ni sekarang saya tak pasti ada lagi ke tidak. Kan? Dulu pakai exercise pasak bumi, dia akan buat force march, berjalan jarak jauh, ujian jalan jarak jauh dalam 100 km. Okay? Beran, Okay. Tuan tahu tak kelebihan daun jelatang gajah? Jelatang gajah ni dia yang gatal-gatal. Dia gatal-gatal. Okay? Gatal. Okay, itulah dia jelatang gajah. Beres? Okay. Okay. Ilmu pasak bumi. Okay, ilmu pasak bumi. Ilmu pasak bumi ni dia apa ni? Cara ringkas lah. Saya tak belajar benda tu. Kan? Tapi bukan tak pernah tengok. Kan? Orang yang ngamalkan ni dia melekatkan kaki orang ataupun gerakkan orang dekat bumi. Melekat. Melekat. Okay. Tuan, ilmu apa yang orang boleh berjalan atas air tu? Ada namanya ilmu bot. Ilmu bot. Memang boleh jalan atas air. Okay? Bot ada, kapal ada, macam-macam ada, sampan ada. Ilmu mana nak? Tuan, betul ke ada agensi dan ejen yang jaga Malaysia, mereka ni bergerak cara otonomi? Saya dah agak dah. Kalau orang tanya ni, mesti dia orang pergi tengok video-video dekat abang topeng lah, apa semua tu lah. Saya tahu. Saya tahu. Nak mengatakan ya pun tidak, nak mengatakan tidak pun, saya takkan cakap itu. Maksudnya saya tidak akan mengiyakan, saya tidak akan menidakkan. Okay? Faham? Faham tak? Faham tak? Okay? Faham tak? Wujud ke tak wujud? Tak. Okay? Mana nak bagi tahu lah. Tak adalah. Kita ni, negara kita ni, tak adalah cokiang sangat. Kan? Okey je. Tuan, Pak Abu masih ke Padang Johari? Masih? Ilmu duduk atas air naik kayak. Betul tu. Okay. Untuk hubungi tuan macam mana nak ajak penyampai Bengkung? Ucica, message. Saya baca semua. Tuan, saya nak tanya, 91 GOP tu kira elite ke special? Sebab dulu dah kan RKPT. Okay. 91 GOP tu dia bukan special force. Dia lah elite force. Anda kena faham perbezaan antara elite dengan special. Special force ni khas. Elite ni adalah satu ketumbukan yang dalam ketumbukan tu ada satu yang ditugaskan
untuk membantu ketumbukan tu. Faham? Special ni ialah melakukan sesuatu benda di luar daripada kebiasaan atau kemampuan orang lain. Itulah dia. Okay? Beres? Sihir macam mana nak adapt saya down take, tak ada semangat hidup dalam rumah pun rasa panas. Sihir ni ialah bukan, semakin dekat dengan Dajjal nak keluar, semakin kuatlah sihir. Memang makin kuat. Dia makin kuat. Sebab makin moden, makin orang tak percaya, makin kuat. Makin moden, makin kuat. Jangan tanya saya, tanya geng perawat. Tahun 90-an, orang tahun 90-an bila pergi buat rawatan ke apa benda ke perawat-perawat zaman dahulu ni, menghadapi sihir-sihir yang dahsyat-dahsyat jugalah. Kan? Tapi tahun sekarang yang masuk tahun 2000 ke atas ni makin lama makin pelik sihir dia. Okay? Makin lama makin pelik. Itulah dia. Jangan tanya saya, tanya geng-geng perawat. Mereka akan cakap, memang ya. Okay? Oh, menarik ni. Tuan-tuan, saya biasa masuk 4x4 hutan Weng, ada peninggalan barang Jepun kan. Jangan tak cakap kat sini, habis orang tahu nanti. Kan? Kan? Hutan Weng. Kan? Apa masuk ke situ bang? Masuk ke depan sikit. Kat batu, kat Labuan. Kan? Depan sikit kat tempat balak tu. Korang masuk situ tembus sampai ke Pedu kan. Tuan Rijalul Ghaib tu apa ya? Rijalul Ghaib. Rijal tu bahasa Arab, nama untuk lelaki. Ghaib tu ghaib. Gaib kan? Rijalul Ghaib, makhluk Allah lah. Itu je. Zaman-zaman sekolah, zaman-zaman saya sekolah rendah dulu terkenal Rijalul Ghaib ni. Kan? Zaman-zaman dulu ni tahun 80-an 90-an. Okay? Sampai ada seru. Cara nak seru Rijalul Ghaib ada macam-macam lah dulu-dulu ni. Kan? Zaman kami memang macam tu dulu. Kan? Saya tak tahu lah zaman anda, tapi zaman siapa yang sekolah tahun 80-an 90-an memang dia akan ingat benda-benda macam ni. Kan? Satu lagi, siapa yang zaman-zaman yang masih ni ingat lagi tak cara nak panggil puteri pokok semalu? Pokok semalu, duri semalu, pokok duri pokok semalu tu, dia ada tuan puteri dia. Budak-budak sekolah banyak belajar ilmu tu. Budak sekolah ya, lebih budak asrama. Okey. Okey, kejap. Ui, banyaknya komen. Sekejap, saya tengok sekali lalu. Banyak laju sangat komen. Saya tak tahu zaman kita orang ada lagi. Ada lagi apa? Aku dah agak dah. Kan? Kan? Tapi itu betul mitos. Dia macam kan kita kan? Itulah dia. Pendekar Mastur, F-22 Raptor kenapa US tak nak jual? Canggih sangat ke? Bukan canggih sangat. Dia takut rahsia dia pecah, tapi sebenarnya tak canggih mana pun. Memang canggih, tapi tak adalah. Negara lain bukan tak boleh lawan pun. Sekarang China keluar lagi canggih. Kan? Rusia keluar lagi canggih. Betul. Okay? Satu lagi, nak beli dengan Amerika ni, dia tanya ke Air Force. Kalau macam F-22 Raptor ni yang Jepun punya, setiap kali nak terbang, dia kena minta nombor kod telefon Amerika. Dia masuk nombor kod baru boleh terbang. Kau boleh bayang tak? Terima kasih ada orang bagi gift batu nisan. Okay? Takkan kita nak beli barang, lepas tu contoh korang beli handphone, setiap kali nak pakai handphone korang kena telefon. Ataupun korang kena minta macam mana nak pakai ni handphone ni. Handphone dah jadi milik korang dah. Takkan kita nak macam tu. Betul tak? Salam tuan, ada tak? Terima kasih Tuan Nisan. Ya Allah, rajin bagi dia. Salam tuan, ada tak nasihat untuk anak muda yang sedang servis? Teruskan. Ikutlah apa benda yang ada tu sekarang, tahanlah. Tahan step, teruskan.
Alang-alang nak apa, nak berkhidmat, khidmat sampai pencen, sampai bersara. 21 tahun tak lama pun, sekejap Thank you respon from tuan pun saya daripada Sabah. Oh, Sabah. Tuan rindu tak makanan ransom setelah pencen? Oh, tak rindu. Tak rindu. Kan? Puas dah. Kan? Tapi kalau ada depan mata, makan juga. Okey, pelan-pelan 50 komen ada dekat bawah. Saya tak boleh nak baca semua. Tuan, mana-mana hutan dekat Khatulistiwa lebih kurang je ke? Ya betul, saudara Labalabi. Nama nama TikTok dia. Ya, hutan-hutan kat Khatulistiwa ni lebih kurang. Itu dalam geografi. Kat sekolah dulu kita belajar. Lebih kurang. Tapi. Ada perbezaan juga tengok kawasan. Sebagai contoh, walaupun hutan yang berada dekat Taman Negara kat Pahang tu, dengan hutan yang berada kat Taman Negara yang dekat Sarawak, dekat Borneo, dekat Sabah, kan, spesies tu mungkin berbeza daripada segi bentuk saiz, daripada bentuk tu dia macam tu. Contoh tak payah susah-susah, bunga pun ada berbeza. Okay? Gajah dekat Borneo dia kecil sikit, gajah kat sebelah sini dia besar sikit. Okay? Dia macam tu. Tapi secara general ia lebih kurang sama. Ya? Waalaikumsalam. Lepas pada post camp tu, apa dia? Oh, jangan laju lah. Rajin lah korang ni. Ya? Nak 50 komen macam mana saya nak ni? Pelan-pelan. Daripada BG, saya selalu dapat soalan ni. Tuan, contoh kalau negara darurat, tuan boleh dipanggil berkhidmat balik ke? Ya, memang. Bukan saya saja boleh, kalau darurat, bukan saya saja boleh dipanggil berkhidmat. Anda yang tak ada kena-mengena pun boleh diarahkan untuk masuk dan berkhidmat. Bukan darurat perang lah. Darurat banyak bentuk darurat. Kalau darurat kesihatan, darurat kecil-kecil, darurat kawasan, darurat tu, itu tak ada apa lagi. Maksudnya kalau diisytiharkan, okey, perang, mungkin. Kan? Okay? Mungkin. Pergi tak pergi mungkin. Tak tahu. Tengok keadaan waktu tu. Balas? Bukan saya je. Anda sekali. Jangan kata, kami tak terlibat. Tak. Semua sekali. Okay? Dia malam-malam ni kurang lebih banyak lah ni. Jin-jin ni. Ni pun nama jin ni. Jin macam dia tulis, naughty PM kan, naughty jom, itu lebih jin bang daripada jin-jin yang korang dengar dan kisah-kisah tu. Okay? Sebab bila korang masuk dekat dia tu, korang klik je habis duit korang. Itu lagi jin bang. Jin kat Gunung Jerai pun saya yang saya tahu diorang tak ada nak ambil duit kat Maybank korang tu, dekat korang punya BSN, kat Maybank, kat CMB tak ada. Okay? Yang saya tahu macam jin-jin walaupun kat Gunung Jerai sekalipun, dia bagi duit, bagi mah dah. Kan? Tapi kalau jin-jin dalam TikTok, berhati-hati. Naughty jom, VC jom, apa semua, korang pun klik. Klik-klik tu, lagi duit korang hilang. Itu lebih setan bang tu. Lebih bahaya ni. Jenuh, dah tak larat nak block dia orang ni. Okay? Dia ada berada kat mana-mana social media. Okay? Itu nama jin naughty. Batu nisan sungai. Tuan, hutan paling mencabar sepanjang tuan operasi dekat negeri mana? Hutan ke? Lebih kurang je. Sabah lah, Sabah. Tapi belah Perak lebih kurang je. Kedah lebih kurang je.
IRRME, Royal Engineer. Apa pandangan tuan kalau masa kini Malaysia beralih pada military administration? Wallahualam, saya bukan orang politik. Saya rasa tak bagus kalau Malaysia buat masuk pada jadi military administration, tak bagus. Kalau total military administration, tak bagus. Kalau part setengah daripada pentadbiran masuk pada military administration, yang tu bagus. Dia kena hybrid lah. Dia tak boleh full kita akan jadi macam Cambodia kan, ataupun Vietnam ke apa ke, ataupun Korea Utara ke. Tak bagus. Tuan boleh tak saya beli produk tuan saya jual balik di kedai saya sekadar bertanya pendapat tuan? Healing Touch Reflexology, kalau anda nak beli produk saya, lepas tu nak jual dekat kedai anda, boleh. Lebih baik anda direct contact dengan saya, saya akan bagi harga special kat anda. Faham tak? Lebih baik buat macam tu. Okay? Kalau anda beli kat sini, lepas tu anda ni rugi. Maksudnya ini anda nak jadi macam agent lah. Mesej saya, lagi mudah. Saya bagi harga pukal. Okay? Good idea tu, boleh. Amar, tuan boleh explain lagi tak apa maksud kawasan Tanjung Pari dan kisah komunis yang menyerang balai? Okay. Saudara-saudari, nak dengar kisah tak? Nak dengar kisah pasal kat Tanjung Pari ni? Bila Tanjung Pari, saya teringat satu kisah ya. Komunis dengan arwah Tok Guru. Okay. Nak dengar kisah, bagi ni 1,000 jom kita sembang. Tap sini 1,000 jom. Sebab Ahmad sebut pasal Tanjung Pari, saya dah baca komen dia daripada tadi kan. Saya jumpa dekat arwah kafe. Tuan asal di mana? Saya, yang tanya laki ke perempuan? Laki. Laki saya cakap saya asal di Kedah. Kalau perempuan saya jawab, saya tak tahu saya berada kat mana. Kerana di mana pun awak berada, di situ saya nak berada. Tu. Dia kena tengok kat yang bertanya. Laki dia tak boleh baik sangat bang. Dia kena nakal sikit. Okay. Pelan-pelan. Ramai nak cerita, okay. Gas 1,000. Jom. Ni kita nak cerita ni. Amar duk tanya daripada tadi pasal Tanjung Pari yang kisah komunis ni. Saya asal boleh tuan. Saya asal boleh. Okay. Laju 80,000 dah. Laju. Sebab saya rasa anda semua dah ramai ni kan. Ramai yang apa ni, dah tengok sembang seram dengan Safwan Nazri tu, yang saya pergi berubat dengan Tok Guru Pak Long Cik Ri. Okay. Tuan, betul ke dalam tentera ramai orang Kelantan? Dalam tentera ada 3 negeri yang paling ramai. Kedah, Kelantan, Sarawak. Paling ramai. Negeri lain pun ramai juga, tapi tidak seramai Kedah, Kelantan dan Sarawak. Okay? Beres? Dah cukup satu ya? Cukup dah lah. Okay. Okay, tadi yang orang tanya pasal Tanjung Pari ya. Tanjung Pari, kedudukannya berada di Jalan Baling ke Duran Burung. Okay? Okay? Jangan komen sebab saya malas jawab. Orang tengah bercerita, tap screen. Okay? Tap screen je, relax ya. Tanjung Pari ni dulu kawasan orang memugar, buka tanah. Buka tanah untuk apa? Untuk ladang getah. Okay? Tanjung Pari ni, kalau daripada Baling, anda kena sampai lalu dulu ke Kampung Memali. Kampung Memali, lepas tu depan lagi ke Weng ke orang dulu panggil macam tu.
kan. Lepas tu ke depan sikit lagi kampung ke kawasan Tanjung Pari, lepas tu Batu Lapan tu, lepas tu ke depan sikit tu, lepas tu dia dah tak ada dah. Dia hutan lasau dia panggil. Hutan lasau, kawasan Balak dah sekarang. Okay. Dulu jalan mati kat situ. Sekarang ni baru-baru ni je baru dia buat jalan tembus pergi ke Belantik, Kota Au. Tu nak pergi ke Gubir Empangan Muda. Dulu dia tak ada jalan tu, dia mati kat situ. Saya ingat dulu jalan mati kat situ. Okay. Sekarang dia dah buat jalan tembus naik ke Bukit 600 tu, turun sampai ke Duran Burung. Gulau Belantik. Okay. Dulu kalau nak pergi tu dia kena daripada Bandar Baling dia kena pusing jauh. Sekarang masuk tu terus ya. Jalan lama. Okay. Tanjung Pari ni cara ringkasnya, ni ringkas. Okay. Dulu memang banyak komunis kat kawasan tu. Okay. Salah satu kawasan komunis yang banyak kat hutan tu kalau kawasan Ulu Legong. Air panas Ulu Legong tu ada sejarah. Ada sejarah askar Melayu diserang, di-ambush oleh komunis ketika dalam perjalanan nak pergi operasi. Komunis tunggu dekat bukit. Jalan tu selekoh macam tu. Jadi siapa yang pergi mandi air panas Ulu Legong, dekat dengan kampung tu dia ada satu jalan tu memang jalan tu sampai sekarang jalan tu juga kan. Komunis duduk atas ni. Dia serang ni 20 orang lebih meninggal dunia. Askar Melayu kita. Okay? Itu sejarah kat Ulu Legong. Pun ada sejarah kenapa kejadian tu berlaku. Tu kita tak nak cerita lagi bab tu. Jadi kawasan tu memang banyak komunis. Walaupun banyak komunis, orang-orang kampung ni dulu ni berhijrah datang ke situ, datang buat rumah sendiri, tebas sendiri hutan-hutan tu kan, buat tanam pokok getah, tanam sayur tepi tu sebab tanah situ subur. Tanah situ memang subur. Okay? Tanah situ memang subur. Air dia jernih kan. Kawasan tu sejuk. Okay. Kerana jadi salah seorang orang-orang terawal yang berada kat situ tu Pak Da Abu. Pak Da Abu, saya panggil Pak Abu Hassan lah. Tu saya punya ayah angkat. Dah sampai masa dah saya naikkan nama dia. Okay. Lepas tu Pak Long Cik Ri, arwah Pak Long Cik Ri. Ujung-ujung tu sepadan dia betul. Okay. Arwah Pak Long Cik Ri. Jadi mereka ni orang-orang lama yang berhijrah daripada Selatan Thai pun ada, daripada pergi duduk situ. Buka. Dulu komuniti dia kecil je. Dia punya balai polis dia ada 2 orang je. 2 orang je duduk dekat satu balai tu. Balai pun balai kayu. Okay. Dulu tempat situ orang Tanjung Pari bagi tahu helikopter akan turun. Helikopter ni tahun 60-an ni cerita ni. Turun kan, hantar polis, hantar askar situ, lepas tu masuk hutan. Okay, kisah hantar Pak Long Cik Ri ni kan, dia dulu sebelum pagi-pagi dia orang alim. Sebelum waktu dia muda, arwah tu guru Pak Long Cik Ri ni bersama dengan Pak Da Abu ni mereka main tomoy. Mereka ni main tomoy. Tomoy ni yang mereka main ni bukan macam mana anda tengok yang bertanding tu. Tomoy yang mereka main tu macam mana cerita Ong Bak. Pernah tengok cerita Ong Bak? Tu seni tomoy tu yang mereka main tu. Okay, zaman dulu. Dan mereka kadang-kadang masuk berlawan di antara kampung ke kampung, lawan dekat Sik, dekat Baling, macam mana dia main, pergi ke Thailand dia main. Pak Long Cik Ri ni salah seorang juara tomoy. Ni tomoy jenis yes, tomoy yang korang tengok cerita Ong Bak tu, Ong Bak. Ya, boran, muay boran. Pandai pun. Okay. Jadi Pak Long Cik Ri ni Johan memang selalu. Sama selalu je Johan dia. Jadi sambil-sambil lah. Yang Pak Da pula ni dia main tomoy. Pak Da ni dia banyak kepada ilmu memburu. Ilmu memburu, ya Allah Tuhanku, hebat. Okay. Jadi cerita pasal Pak Long ni, arwah Pak Long
Ada satu tu, sekali tu Pak Long waktu duduk dia, Pak Long ni rumah dia dekat Tanjung Pari tu ke dalam sikit. Dalam Tanjung Pari tu jauh, dia dalam lagi. Betul-betul kat alur sungai. Jadi laluan tu dekat tepi rumah dia tu ada jambatan lama, jambatan kayu zaman-zaman dulu ni. Komunis duk keluar daripada hutan, lalu tepi rumah dia. Komunis lalu pergi tepi rumah dia, nak tahu pergi mana? Nak pergi jumpa, nak pergi ambil lah beras lah apa semua. Sympathizer, orang-orang penyokong komunis ada. Dan komunis dia selalu turun, dia selalu ugut orang asli. Kalau situ ada orang asli, dekat Ulu Legong tu, orang asli tu. Kan? Komunis akan turun, akan pergi ugut orang asli tu. Nak ambil beras lah, ambil itulah. Rompak lah kata orang, komunis akan rompak. Jadi mereka ni, komunis ni lalu tepi rumah Pak Long Cik ni. Pak Long ni orang lurus, dia tengok, dia pun tak nak lah dia tak ambil tahu, orang kampung dia tak ambil tahu gaduh askar bergaduh dengan komunis, dia tak ambil tahu kan. Dia orang buat hidupan mereka, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, jadi bila dah mengganggu dia punya kehidupan sampai lalu tepi rumah dia, lepas tu duk macam ugut-ugut orang kampung situ, dia pun maklumkanlah kepada polis yang ada kat situ. Maklumkanlah pada polis yang ada kat situ bahawa komunis lalu sini. Okey? Oleh kerana itu, polis dapat maklumat tu, polis pun sampaikanlah dekat tentera. Tentera pun datang senyap-senyap buat serang hendap. Sekali komunis duduk lalu, mati komunis 3 orang. Memang askar buat serang hendap, mati. Bukan dekat rumah tu lah, dekat laluan dekat situ. So dah tahu laluan dia, mati 3 orang. Ini nama setannya manusia pengkhianat ni, daripada zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Okey? Komunis yang dalam hutan tu boleh tahu siapa yang bagi maklumat. Maksud dia Pak Long Cik Ri. Siapa yang bagi tahu tu dekat komunis dalam hutan bahawa Pak Long Cik Ri yang bagi tahu kat polis. Ada nampak tak? Zaman dulu dan zaman sekarang, baik dekat bandar ataupun di hujung kampung, pengkhianat tetap ada kat mana-mana. Okey? Jadi Pak Long Cik Ri ni pagi-pagi dia duk pergi surau sembahyang subuh. Gelap-gelap ni. Okey? Jadi dia pergi surau. Satu hari tu dia pergi surau. Sekarang dah jadi masjid dah. Okay? Surau. Waktu dalam perjalanan balik sembahyang subuh tu, matahari dah mula naik lah kan. Matahari baru rembang subuh baru naik tu. Ni, jalan kecil, bukan jalan, kita panggil trek lah. Trek. Lorong pejalan kaki yang kecil kan. Nak balik rumah dia ni, jalan. Komunis tunggu kiri kanan. Jaraknya komunis kiri kanan tunggu. Duk tunggu dah. Nak bunuh dia. Denai. Okay? Kiri kanan. Tunggu. Dia lalu je kena tembak. Tam. Bergema satu kampung. Satu kampung bergema. Okay? Bunyi tembakan tu. Okay? Baju dia ni pecah. Dengan dia punya kopiah dengan serban. Terpelanting dia masuk ke tepi situ, ada sawah. Bukan sawah yang ni, sawah zaman dulu padi tinggi-tinggi. Bukan padi rendah macam kita ni, padi tinggi-tinggi, terpelanting dekat tu. Tapi dulu padi tu je dah kerat. Jadi terbuka lah, nampak. Faham? Terpelanting dia ke semak tu. Kawasan tepi tu. Mau tak kena? Peluru kena, dia punya hentakan ni kuat mana? Kena tembak tam, komunis lari masuk hutan. Alhamdulillah, Allah selamatkan dia. Tak ada sebutir peluru pun tembus masuk kulit dia. Baju je koyak-koyak habis. Berlubang baju. Kesan terbakar, kesan berlubang. Orang jumpa dia itu, orang angkat dia sana. Okay. Nak jadi cerita, komunis pula tu ingatkan dia ni dah mati lah. Orang kampung kecoh lah waktu tu. Kecoh orang kampung waktu tu. Okay.
komunis dekat dalam hutan dapat tahu bahawa Pak Long Cik Lee masih hidup. Diorang ambush sekali lagi dia serang. Mula-mula saya ingat Pak Long cerita dengan Pak Da cerita, mula-mula dia kena tembak tu, dia dengar pam, dia kata, "Hoi orang kampung." Dia cakap macam tu dengan harapan komunis ni, dia takut komunis salah tembak lah kan. Aku orang kampung, kau nak tembak aku apa? Dia jerit, "Oi orang kampung." Tapi dia tembak juga tu, dia terpelanting tu. Okay. Okay. Komunis dalam hutan boleh dapat tahu kata dia masih hidup. Ini nama pengkhianat. Boleh tahu tu. Kau boleh bayang tak? Pengkhianat ni daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Daripada bandar besar sampai ke ujung kampung. Ada je pengkhianat. Sama juga, diorang buat sekali lagi, selang beberapa hari, komunis datang sekali lagi, pergi ni. Kali ni dekat dengan rumah dia. Ni rumah dia dalam hujung kat dalam hutan pi kampung. Kat Denai nak balik rumah dia tu, dah sampai nak dekat dengan rumah dah. Komunis bantai sekali lagi. Kali ni dia kena dia sempat lari balik rumah, ambil capai parang, takbir Allahu Akbar, dia pergi dekat komunis yang tu. Bayang tu komunis tunggu. Berapa ramai tunggu ni. Dia pergi mengamuk dekat komunis, berterabur komunis tu lari masuk hutan. Berterabur komunis tu masuk hutan. Ini kisah yang berlaku. Okay. Saya pernah tanya kepada Tok Guru Pak Long Cik Lee, Pak Long apa ada amalan apa-apa? Kita bukan nak bertanya amalan kebal apa semua, saja kita nak bertanya-tanya. Kan? Pak Long, waktu tu Pak Long amalkan apa? Dengar betul-betul ayat dia. Saya pun tak tahu. Allah lindung ya. Nampak tak? Keyakinan dia mudah je. Kan? Apapun amalan dia, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Dia tak ada nak minta kebal ke, tak ada ilmu kebal, dia pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Allah lindung dia. Itu je. Keyakinan dia, itu je. Dia pun tak tahu amalan mana yang Allah terima, amalan mana yang Allah berkatkan hidup dia. Yang itu, dia tak tahu. Saya pujuk, saya tanyalah. Saya kalau pujuk orang tua-tua, saya pujuk nak bagi dia korek keluar gaya. Tak keluar apa. Dia tak cakap. Dan dia pun tak tahu amalan mana. Dia tahu dia buat fisabilillah. Orang zaman dulu ni hati bersih. Okay. Hati dia bersih. Okay. Cuma saya seminggu sebelum Pak Long meninggal, yang ni cerita sedih sikit lah. Pak Long kan baru meninggal setahun lebih lepas. Sebelum dia meninggal, seminggu sebelum dia meninggal, dia bagi tahu ke anak dia. Cucu dia. Minta maaf, cucu dia. Dia cakap pada cucu dia, dia teringin sangat nak pergi ke kedai tuan hutan, nak jumpa tuan hutan tu, nak jumpa Meja Fitri. Seminggu. 2 minggu sebelum dia meninggal, dia panggil cucu dia, suruh catat ilmu, amalan-amalan. So cucu dia ni, ada satu cucu dia yang sangat rapat dengan dia. So datang, boleh beritahu baca ayat ni untuk sekian-sekian zikir dia banyak ni, sekian-sekian. Dia memberi. Kan? Ada bila saya pergi jumpa dia dekat Serpun, dia ada bagi sikit-sikit kita pun mana lah amal. Kan? Kita dengar je lah. Tapi cucu dia banyak tulis. Lepas tu lagi seminggu sebelum meninggal, dia ada minta, dia telefon cucu dia, jom pergi, bayang. Dia teringin sangat nak jumpa saya. Tak tahu kenapa. Saya tak tahu kenapa, Allahualam. Saya tak tahu. Kan? Lepas tu, cucu dia waktu tu tengah sibuk kan. Sibuk dengan benda. Nanti kita pergi. Lepas tu, terus tak ada ni. Apa tu hal? Okay? Dia jatuh, lepas dia bercakap macam tu, kata nak jumpa saya sangat-sangat, kan? Lepas tu dia tu jatuh sakit, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi selepas dia meninggal dunia tu, waktu dia meninggal dunia tu, saya pergilah, dah dapat berita kan, tu saya terus pergi untuk semayang jenazah apa semua.
dekat masjid tu. Minggu lepas tu cucu dia tu datang jumpa saya, datang ke pejabat saya dekat Sungai Petani. Dia cerita, bila dia cerita tu saya meleleh lah air mata kan. Macam mana kita tak tahu, sebab kita tak tahu niat dia apa, kenapa dia nak jumpa saya. Mungkin tak tahulah, mungkin nak sembang ke apa ke, kalau nak bagi ilmu ke, serah ilmu ke. Alhamdulillah tak tahulah. Saya cakap pada cucu dia, saya kata simpanlah ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, yang diamanahkan kepada tu. Saya belum masanya lagi, belum masa saya untuk mengamalkan ketinggian ilmu-ilmu atau amalan yang ada tu kan. Saya sedar diri kata, belum lagi kot kata, insyaAllah tu je. Cucu dia kata bila dia catatkan banyak tu, dia kata dia pun takut tengok banyaknya dia punya apa ni, ilmu-ilmu dengan sanad-sanad dia tu atas dulu tahun bila meninggal tu, setahun lebih 2023 hujung 2023 lah. Kat 2 tahun lah. Anak dia sekarang Tuan Imam sekarang, ya kenal ya, anak dia Tuan Imam sekarang kat Masjid Tanjung Pari, ya betul, kenal saya kenal Imam. Ya, keluarga-keluarga yang diberkati Allah dengan amalan dan kemuliaan. Mereka mungkin tak terkenal pada manusia, tapi mungkin mereka ni dikenali oleh penduduk langit. Okay? Orang-orang macam ni yang kita nak cari. Orang macam ni yang kita minta, ya Allah tunjukkanlah aku, ya Allah, di manakah kau sorokkan. Kita doa, ya Allah Tuhan, tunjuklah pada kami, ya Allah, tunjuklah pada aku, di manakah engkau sorokkan orang-orang yang kau sayang ni, yang engkau bagi kurniakan pada mereka khazanah perbendaraan ilmunya kamu, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah sorokkan, ya Allah sorokkan ada, ya Allah terangkan pun ada. Ini kita doa. Okay? Allah. Okey, tuan mana dah pencen. Okey. Tuan pernah tak naik tinjau dekat area Banjar itu masa kalau pernah ada dengar? Oh, tak nak. Tuan bukukanlah. Tentera kita kena ada amalan-amalan tertentu. Iya, sepatutnya macam itulah. Ustaz Syafiq baru habis live lah ni. Wali martalah. Ustaz Jin masuk. Ustaz nak naik ke? Ustaz nak naik jom. Buka tak? Ustaz. Buka. Tuan dah merah mata tu. Awal lagi pukul 1. Invite lah. Payah. Ustaz bagi rose je Ustaz. Level Ustaz 2 juta follower. Ustaz bagi rose je kat saya Ustaz. Bagilah singa ke. Tak apa, terima kasih Ustaz saja ya. Nida, Tuan boleh tanya tak? Tanya je lah Nida. Memang sesi sembang. Dulu Tuan pernah cerita pasal Tuan kahwin dengan Ustazah kan, kenal dalam camp tu kan. Ada dalam YouTube. 1 juta view dah video tu. Tengok kat YouTube Tuan Hutan. Siapa pernah tugas lebuh raya Timur Barat tahulah apa yang ada di puncak Banjar Tuasa. Ya. Okey, apa hasil kau nak? Okay, bagilah. Minum ayak je. Orang ramai follower pun kadang-kadang sesak Tuan. Betul. CEO kapal. You masuk CEO kapal? Ni boleh duduk kat luar lah. Ustaz Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuan. Apa khabar? Alhamdulillah. Khabar baik. Dah habis malam ni, tak dah habis rawatan ke? Tak buat live. Oh, tak buat live. Banyak jin, bahaya.
Banyak jin itulah. Ustaz buat ruqyah. Lepas tu Ustaz halau semua jin tu semua balik kat saya. Mengadu kat saya. Oh, kena buat kau Ustaz. Itulah. Tuan datang perai, tuan bagi balik ke kami. Jenuh nak buang. Saya buat pergi orang pi sungai tu jadi pelik-pelik je. Itulah. Banyak jin. Banyak jin ni dalam ni pun banyak jin. Kejap lagi Ustaz tengok dekat komen ada jin tulis Naughty jom VC. Jom Naughty. Tu rezeki. Tu rezeki. Ha? Itu bukan rezeki, tak tu bala Ustaz. Kan? Kalau real tak apa Ustaz. Ustaz siok kapal. Ini banyak jin ni. Dia bukan jin lagi, dia duyung punya level Ustaz. dia ni duyung punya level. Dia ni jin laut Ustaz ni. Allah Akbar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni bau mandi ke apa siok kapal? Tak ada lah. Memang rambut saya macam ni je. Basah kan Pak? Ingatkan bau mandi wajib. Attention kan? Rambut ada khodam tu. Tu basah lu, ada benda jilat tu. Allah Akbar. Minta maaf lah, saya punya karakter negatif je. Saya akan fikir semua jin. Sebab tuan dah bagi kat saya dah. Saya letak kat stand kejap. Saya punya handphone ni. Ustaz, video kasturi kijang tu FIP ke? Saya baru letak dia FYP juga. Pasal mungkin sebab tuan kata kahwin jin tu. Saya tadi tuan meja. Saya duduk scroll balik podcast yang saya tengok. Sekali tengok yang dulu tahun lepas kita ada buat kolaborasi sekali live. Tahu. Pasal selagi 3 bermuda tu. Tengok sekali saya scroll handphone, pop. Memang TikTok ni musibat. Dia boleh detect kita tengok siapa, cakap pasal apa. Jin dia tu. Jin. TikTok pun dia. Ni jin China. Yang macam tu. Yang tu kena bubat, dia kena macam ni. Aduh. Elbow tok. Zaman dulu punya cerita Cina. Lepas tu ambil kertas cucuk. Ambil kertas tutup Tuan Meja, tahun ni raya mana Tuan Meja? Raya rumah tua. Kedah ke Cini? Kedah. Oh, kat Kedah. Saya tahun ni saya tak raya kat Kuantan. Tahun depan saya raya rumah siok kapal. Boleh. InsyaAllah tahun depan saya memang rancang nak buat rumah terbuka lagi. Sebab tahun ni saya tak buat lah. Tahun ni memang raya rumah mak kan. Jim mai. Ini saya punya saka nampak. Ni besar Jom VC. Tuan hutan muda ni saka saya. Tak sekarang Jom VC tu. Jom VC tu Jom VC. Ni jin ni. Jom VC ni jin. Jom VC. Ni jin tadi tu tuan. Itu saya kata jin, banyak jin. Algoritma. Kotak hitam. Raya korban boleh buat kot. Raya korban saya atas kapal. Saya memang sekarang tengah tunggu kapal untuk join. Saya dah 3 bulan lebih cuti. Nak masuk 4 bulan dah. Jadi saya dah beritahu office, dah ready naik kapal. Sekali Tuan Meja, apa ni geng-geng Twin Championship ajak lawan boxing. Umur dah 40 Tuan Meja. Siapa? Twin Championship. Tu apa benda tu? Dia sebuah arena sukan boxing combat. Okay. Kan semalam dia orang buat Fury. Okay, semalam dia orang buat Fury. Lepas tu 24 hari bulan 5 ni dia orang akan buat dekat Malaysia juga, dekat sebelah Lalaport, Twin Championship Boxing Tournament. Okay, lepas tu saya memang join dengan team boxing ni. Tapi saya tak dapat join lah. Bila nak naik kapal baru dia orang panggil. Siok kapal nak lawan dengan siapa? Dia orang tengah cari fighter yang berat 70, umur dalam lingkungan 40-an ni. Lawan dengan saya lah. Jangan. Arena berbeza. Tuan main silat, gayung, kita boxing je. Alah, tak ada. Kita lawan soal-soal, kita pakat lah. Okay, mula-mula kita pakat kan. Buat duit. Buat duit. Yeah. Naikkan view. Hutan pakai minyak lintah je lawan. Berminyak tangan dia tu kan.
Okey, kata orang ini ilmu hutan dengan ilmu laut, ilmu darat dengan ilmu tu. Kita lawan. Tapi Okay. memang saya dapat rasakan lah kan, kalau tuan hutan dengan saya kan, kalau kita duduk atas ring memang dia ni memang banyak buki-buki ni. No. Tapi saya nak minta satu je. Yang tukang pegang nombor tu seksi. Round 1. Itu kena seksi. Kalau dia Ni kalau yang seksi tu saya dah jumpa lah yang tadi Jom VC tu. Jom Dekat mana, Ustaz? Tadi yang hantar Ros Jom KMRT. dia jom VC tu. Bagi tahu dia je, tolong. Okey. Ada job lah dia nanti. Jadi Kejap. dah Guys, takkan Ustaz Syafiq 10 je coin. CEO kapal 32. Korang nampak perempuan macam tu sikit, ni sikit, kau letak sampai beribu-ribu. Kan? Ini kawan-kawan semua yang baik-baik ni kan. Dia ikut color kulit, tuan. Oh. Dia hierarchy kan. Tuan naik lah. Ada orang komen dekat saya punya Facebook ni. Tuan hutan ni cute lah. Makcik mana komen. Ya Allah, ada orang panggil aku cute. Aduh, dia kata. Aduh. Tak apa, bini dah tidur Ustaz. Boleh. Boleh Tuan Major, rumah baru Rumah baru tapi bini lama, rumah je baru. Bini yang tu juga. Tu tengok environment lawa cantik. Boleh lah. Rumah orang pencet. Alhamdulillah rezeki. So lepas ni nak belayar mana siap kapan? Mungkin planning diorang Qatar atau Dubai lah, insyaAllah. Ui, Qatar atau Dubai. Laut India. Siap kapal. Nak tanya alang-alang ustaz ada kat dalam ni. Ya. Kalau orang kena rasuk dekat dalam kapal, macam mana korang buat? Okey. 1.4K mata pandang. Hari ni ada cerita menarik. Sebab dekat tengah-tengah sila. laut, siapa nak jadi perawat ni? Saya jangan orang cucuk je. Orang cucuk saya buka cerita. Sebab tu ramai orang panggil saya podcast. Bila saya cerita, orang ingat saya cerita menipu. Tapi cerita saya dia bersepah lagi. 20 tahun Tuan Major. Memang lah. Jadi saya kadang-kadang malas nak cerita. Kadang orang cakap, ini menipu lah ni. Ni mamak ni menipu ni. Rohingya ni menipu ni. Saya asyik kena tu je kan. Sampai saya biar je lah. Dia macam ni, senang je. Kalau dia tuduh menipu, buktikan. Buktikan kata kita nipu. Kita ada saksi, ada apa semua. Kena buktikan lah. Kau setakat cakap, hukum orang dia cakap. Pernah sekali Tuan Major dekat kapal dekat Laut Cina Selatan. Kita orang tengah buat job dekat pelantar minyak ni. Suddenly salah seorang menjerit. Chief officer menjerit. Cerita dia macam ni. Saya dah jumpa dengan chief officer tu setelah dia dipulihkan lah. Setelah 6 bulan dia tak naik kapal. Dia rehat sangat. Dia rehatkan oleh syarikat. Dan dia naik balik kapal. Saya mula baik dengan dia. Memang dia baik lah, budak Kelantan. Dan saya baik dengan dia. Dan dia bercerita tentang macam mana dia punya penampakan tu. Dia kata pada masa tu dia nampak dia punya able body ataupun kru yang bertugas dengan dia. Dia punya helper dia ni, kita panggil AB, yang bertugas bersama dengan dia. Dia officer, dia pegawai yang bertugas pukul 12 sampai 6 pagi, 12.30 malam sampai 6 pagi. So bila dia bertugas pukul 3 tu selalunya AB dia akan turun bawah untuk buat cleaning dekat galley dan juga mess room. Dekat atas kapal kita panggil galley dan mess room ni tempat diorang memasak dan juga tempat diorang makan lah. So memang mess. Memang mess room, tempat diorang makan. So macam biasa pukul 3 dia kata, mu dok pergi cleaning ke? Pergi lah buat kerja mu. Lepas tu diorang AB tu tak nak bergerak. Dia kata budak ni, sebab dekat atas kapal dalam bridge ni, dekat tempat navigasi ataupun anjungan kapal, keadaan gelap. Kita orang gelap kan, macam bawa kereta. Yalah. Kita tak buka lampu, kita tutup lampu. Ya, sebab takut silau. Jadi diorang memang dalam keadaan gelap. So bila dia tengok dah 3.30, budak ni tak nak bergerak lagi, aku turun bawah lah. Dia turun bawah, 2 AB tu tengah buat cleaning dekat bawah tu. So lepas tu dia tengok, dia jadi takut, jantung dia berdebar, dia naik tangga balik nak tengok siapa kelibat yang dekat bridge tu. Bila dia naik, tak tahu apa jadi dengan dia menjerit dan kena histeria. Salah seorang yang officer nampak, pegang terus VHF, terus azan pukul 3.30 pagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita orang yang tengah tidur ni, weh, apa ke benda ni? Pukul 3.30 azan subuh ke ni apa ni? Semua bangun, dia dah jadi histeria, jadi gila lah. Kepala hentak dinding, tumbuk barang. Kita tahan dia, tangkap dia, ikat dia, bagi dia rehat. Injek dia supaya dia tidur. Letakkan dia dekat bilik tidur. Esok pagi kapal kapten bagi tahu untuk kapal balik ke pelabuhan. Ambil masa dalam 12 jam nak balik ke pelabuhan. Balik pelabuhan terus hantar dia balik. Itu yang diceritakan saya. Rupanya dekat atas kapal berlaku benda-benda histeria ni semua. Tetapi kita orang tak ada perawat seperti macam Ustaz Syafiq ni lah. Kita tak ada perawat macam ni. Jadi kita hanya boleh menenangkan dia dan pastikan. Tapi kalau dia betul-betul dah kena sampuk, kena gangguan daripada jin ghoru. Jin ghoru yang Tuan Meja beritahu saya kan. Jin ghoru ni semua memang ada. Tetapi macam saya kena, macam tahun 2024 saya kena tu, saya badan jadi panas, nak marah, tak suka tengok benda-benda kotor. Lepas tu suka melengahkan masa. Lepas tu saya cepat marah. Yang tu memang betul. Saya pergi berubat, memang ustaz tu kata ada benda mengikut daripada laut. Tapi dia tak datang, tak masuk dalam badan saya. Dia damping je. Dia kata besar, damping. Benda-benda macam ni kalau berlaku dekat atas kapal, kita tak ada perawat lah. Cuma kita orang bila dah nampak something wrong dengan budak ni, kita orang akan hantar ke pelabuhan saja. Pelabuhan yang terdekat lah. Pelabuhan terdekat selalunya. Tapi kalau pelabuhan tu jauh, ikat dia. Macam mana? Kita orang kunci dia dalam bilik. Tapi kita orang pastikan dia selamat lah. Selalu dah kena sampuk. Pernah berlaku sekali perempuan ni kena sampuk sebab dia pergi buang pad tuala wanita tu. Okay. Dia buang laut. Buang pula mangkuk ayun tu pergi buang waktu malam. Bila buang waktu malam, dia kena istirahat esoknya waktu maghrib. Lepas tu third engineer saya tanya, apa kau ada buat salah tak? Kenapa kapal ni elok je, lepas kau 2 orang naik ni jadi macam ni? Oh ni kawan saya ni dia period dia pergi buang benda tu dekat laut. Marah third engineer saya. Benda macam ni kita orang terus hantar pelabuhan sebab kita orang tak ada kemahiran untuk handle benda-benda macam tu. Oh, okey. Macam tu Jadi maksudnya kalau teruk sangat tu kita injek dadah itu morfin ke apa tidur betul. Selalunya kapten akan simpan small amount of morfin, tetapi morfin tu diorang declare. Contohnya kapten ambil 100 gram. 100 gram. Dia bagi berapa gram dekat orang tu dia kena declare dalam logbook dia. Sebab nanti next pelabuhan dia kena declare dadah-dadah yang dia simpan. Jadi dadah morfin ni diorang dah gunakan. Diorang timbang dah guna. Diorang kena declare kat pelabuhan. Lebih-lebih lagi pelabuhan Eropah. Okey. Pelabuhan Eropah memang cukup jaga benda ni. Dia orang akan pastikan, okey, korang bawa drug jenis apa. Dia akan tengoklah ubat tidur jenis apa, ubat sakit tahan sakit jenis apa. Tetapi kapten akan simpan special dekat bilik dia morfin. Bukan heroin. Ya. Dia simpan morfin saja. Morfin ni ubat tahan sakit sebenarnya. Yalah kita nak bagi lemahkan dia punya badan-badannya kan. Sebab Jin dalam tu pun tak, tapi badan dah tak boleh nak bergerak, je nak kata apa dia buat. Betul. Morfin bila kita injek, kalau kita tak sakit, dia akan attack otak. Sebab otak kita ni sentiasa macam lampu. Dia sentiasa akan hidup je. Dia akan attack otak. Tetapi kalau kita ada luka kat jari, kita injek, sakit tu dia akan attract dekat sini. Dia akan concentrate dekat sini. Okey. So kita hilang rasa sakit. Sebab tu morfin tu memang ubat. Kalau orang sakit dia akan concentrate kat tempat sakit, kita akan tahan sakit. Tapi kalau orang tak sakit dia akan attack ke otak. Tu yang jadi halusinasi tu. Okey. Macam tu lah caranya kalau dekat tengah laut kan. Tiba orang kena apa ni, rasuk ke histeria ke macam tu punya. Ustaz ada apa-apa pandangan Ustaz kalau nak jadi macam tu Ustaz? Hello Ustaz. Ustaz tidur apa? Ustaz tidur. Ustaz Capik tidur. Ustaz tengah baca doa kot. Ustaz. Waladolin. Dah baru siap. Okey. Ustaz rawat orang Ustaz? Tak adalah. Tengah dengar kamu cakap lah, ada orang tanya saya. Terus. Macam mana kalau ada orang meninggal atas kapal Meninggal selama saya berlayar ada sekali je lah meninggal. Itu pun sebab dia tersepit kontena. Allah. Tersepit kontena. Ni kontena
Ni kontena, dia pergi lashing, dia pergi secure kontena dekat tengah-tengah, himpit jadi sandwich. Mati on the spot dekat Vietnam. Lepas tu macam mana pengurusan mayat jenazah? Tak ada seorang pun berani nak uruskan mayat dia kecuali satu hamba Allah ni daripada Temelloh. Dia umur dah 48 tahun, dia tarik dengan berdarah-darah tu dalam hujan lebat tu, dia bersihkan seorang-seorang, dia kata siapa nak ikut aku, semua duduk belakang. Masa tu kau orang boleh tengok siapa berani, siapa pengecut. Semua yang duduk sembang kari, sembang samsing tak kucing, masa tu kita boleh tengok. Seorang pun tak berani pergi kat mayat tu. Lepas tu dia bersihkan jenazah tu, dia pergi minta kain, second officer bagi kain, balut dia, masuk kat dalam peti sejuk, report dekat office suruh balik, sampai kat pelabuhan, kapal off fire terus. Hancur tuan? Ha? Hancur tak? Kepala dia hancur. Ustaz, kepala dia hancur Ustaz. Oh macam tu. Okay guys, yang sedang menonton nak tanya apa? Bagus pun saya ilmu, pun saya pengalaman. Terima kasih Adi. Semua Allah punya, bukan Apa saya. ni? CEO kapal ni kalau jumpa saya ni, saya boleh tunjuk jin dia ni. Nah Ustaz tak? Ada barang ni dia ni. Ada tu. Ada barang ni. Semua Allah punya, bukan saya punya Ustaz. Kalau saya mengaji, kalau bab jin ni, jin di lautan ni bersayap. Sebab tu dia hebat-hebat. Oh. Bila makhluk nak dicipta manusia, dah halau semua geng-geng jin ni. Ada yang pergi ke gunung. Ke gunung ni tak ada sayap lah. Tapi yang bersayap ni antara jin yang kiranya hebat lah. Sebab tu kalau gangguan di lautan ataupun di pulau tu kuat. Betul. Sebab tu kalau kami sendiri dapat database, rawatan request yang hardcore punya berada di pulau. Pulau Pangku, pulau macam-macam pulau lah Malaysia ni lah. Pulau Langkawi. Oh, betul. Teruk dia tu. Dan saya pun pernah merawat. Perasan ingat tak di Pangku tu ada yang ada hari-hari bulan itu dia akan air surut tu dekat Teluk Nipah apa. Okay, alright. Kalau saya pergi, saya 2 kali pergi. Saya pergi, saya baca-baca semua, saya baca pergi dengan doa lah kan. Mesti air laut tu akan bergelora. Tak boleh mandi langsung. Oh Allah. Lepas tu saya pun fikir, okay, kalau macam tu kali ni aku pergi aku tak baca apa-apa pun. Boleh mandi tuan? Ustaz. Boleh mandi. Ustaz. Ya. Saya pernah naik kapal korek biji timah dekat Pantai Remis. Okey, dekat Pantai tu. Remis tu masa tu saya orang Kuantan. Saya mana tahu Pantai Remis tu nak lalu dekat sana, nak pergi masuk ke kapal akan lalu perkuburan tanah kubur. Nama tempat tu pun Teluk Kubur ke Teluk Antu macam tu. Tanjung Antu dia orang panggil sebelum nak sampai ke Pantai Remis. Saya tak tahu. Jadi pergi, saya tak tahu siapa mamat tu, dia punya kepala dia boleh teling macam ni, kerat depan kita orang. Lepas tu jalan, dia lompat daripada kapal masuk dalam air. Tak, sampai sekarang kita orang tak tahu siapa mamat tu datang dari mana. Tiba-tiba dia datang. Semua nampak? Dekat atas kapal Pantai Remis. Semua nampak? Saya yang duduk dengan saya tengah cerita pasal babi hutan ni semua dalam pukul 1.30 sampai pukul 1.30. Sebab kapal tu tak ada bilik. Kita orang kena tidur merata. Kapal biji timah ni dia bukan macam kapal apa ni yang macam sekarang ni. Dia kapal memang pucau. Memang kapal tu kapal konvoi. Kau orang tidur lah. Nak berak pun kau kena pakai tali berak. Allah. Ini kapal ni memang pucau. Memang kapal saya tak tahu macam manalah diorang register kapal tu. Sebab rupanya kapal ni sebelum ni orang Thailand ada duduk. Orang Thailand tu dah balik. Saya tak tahu apa diorang sembah. Memang kita orang buang semua patung-patung yang berhala yang diorang tinggalkan. Ada Lepas tu saya ni ambil spot untuk tidur dekat sebelah tempat kapal kapten bawa tu. Tempat anjungan kapal. Jadi masa saya tidur tu, itu yang saya teringat tu bila cakap pasal pulau tu. Sebab Pantai Remis ni dia dekat kawasan Teluk. Ya. Dekat atas kapal tu penuh dengan biji timah. Rupanya biji timah masih ada lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita masih ada lagi biji timah, cuma dikorek secara kecil-kecilan lah. Betul. Dekat Pantai Remis. Jadi saya teringat bila Ustaz cakap. Siapa kapal nak tanya. Kalau pirate naik ke tu, apa SOP yang selalu diamalkan oleh orang-orang kapal-kapal ni? Lanun kan banyak lanun kawasan kita ni, Laut Cina Selatan pun ada, laut Selat Melaka pun ada. Apa korang SOP dia? Cuba cerita sikit dengan ringkas. Laut yang paling bahaya kalau nak tengok kan sebenarnya Laut Cina Selatan lah. Tak lain tak. Laut Cina Selatan ni tak pernah didendangkan dekat Malaysia. Sebab kita adalah satu Malaysia. Kita semua cakap benda-benda murni je.
Tetapi bila orang macam saya ni belajar luar negara. Saya tahulah info-info daripada luar negara yang apa yang diorang nampak dekat pandangan Asia Tenggara ni. Laut Cina Selatan adalah laut yang paling panas sebenarnya dalam berkenaan dengan lanun ni. Jadi kalau kita orang ni telah diajar lah, kalau lanun naik atas kapal, kita orang kalau boleh jangan lawan lah. Memang kita orang tak boleh jangan lawan, ditegah untuk melawan. Sebab kita orang tak ada sediakan AK-47, RPG semua, kita tak ada. Kita orang hanya boleh duduk surrender, kau nak apa, kau ambil, lepas tu kau tinggalkan. Selalunya kalau dia nak ambil barang, dia ambil barang saja. Macam daripada negara-negara jiran kita, kalau dia orang naik, dia orang nak ambil barang je, dia orang tak buat apa-apa. Tetapi kalau korang lalu dekat Somalia, dia orang bukan ambil barang, dia nak kapal tu sekali. Itu yang berlaku dekat Melati 5 dengan Melati 2. Dia ambil kapal sekali, dia akan bawa kapal kita, dia akan suruh kapten tu bawa kapal tu masuk ke dalam sungai kampung dia. Lepas tu dia akan tutup kapal ni dengan sebesar-besarnya canvas. Sebesar-besarnya canvas dia akan tutup sampai kita naik penguatkuasa yang lalu dekat naik helikopter pun takkan nampak kapal yang ditutup tu. Dia orang boleh tutup selimut dengan hutan pokok semua. Kita yang duduk kat dalam bilik kita tak tahu apa-apa. Sampailah dia orang dapat duit tebusan. Jadi SOP dia, kalau balik-balik pada soalan Tuan Hutan, Tuan Meja, apa yang kita nak buat sebagai pelaut, kita akan cuba elakkan preparation. Kita orang akan briefing semua kru, kita akan prepare apa kena buat, apa tak boleh buat. Sampai dia dekat kawasan piracy area, kita akan tutup semua pintu serapat-rapatnya, kita akan kunci daripada dalam. Sekurang-kurangnya mereka boleh masuk kat luar je, dia orang tak boleh masuk dekat dalam. Tetapi sekarang dia orang dah ada AK-47. Dia orang tembak je benda tu. Pam. Ya, tembus. Masuk balik. Jadi tak relevan dah benda-benda tu. Jadi sebolehnya kita orang akan letak pagar-pagar besi supaya melambatkan proses dia orang untuk naik je. Sebab bila sampai kat satu kawasan tu, dia orang akan naik dekat sini. Jadi bila kapal tu laju, bila dah sampai dekat melebihi batasan dia orang takkan lalu lagi. Sebab mungkin dia orang sendiri tahu kawasan tu dah kawasan area orang lain. Jadi jadi kita hanya boleh melambatkan proses dia naik kapal je. Okey. So satu lagi, saya saja nak sembang-sembang kan malam-malam kan. Saya teringat loh cerita apa benda tu, Pirate of Caribbean. Okey. Apa ni? Kalau dekat kapal, contoh kapal ni kapal besar lah. Kan? Ada lelaki, ada perempuan, lepas tu jatuh cinta. Geng-geng ni suka dengar benda macam ni. Jatuh cinta, lepas tu dia orang nak kahwin. Yang kahwinkan tu kapten kapal ke? Yang jadi juru nikah tu. Okey, sebenarnya cerita dah lama lah benda ni pasal kahwin ni. Sebenarnya kapten dia berkuasa mutlak untuk menentukan hari raya kita pun atas kapal. Kuasa kapten ni dia adalah ibarat sultan ataupun raja dekat atas kapal ni. Pernah saya naik satu kapal di mana kapal saya lalu dekat Kepulauan Indonesia. Dan kapten saya, dia kata esok kita raya. Padahal esok Malaysia tak raya lagi. Kita akan raya lagi 2 hari. Disebabkan kapten punya arahan, saya pernah dalam hidup saya raya sehari awal daripada rakyat Malaysia. Dan saya sampai sekarang saya ingat lagi. Hari ni saya raya, saya telefon. Mak saya kata, kita orang tengah puasa lagi lah, kau dah raya. Saya kata nak buat macam mana? Kapten dah suruh raya hari ni. Raya lah, buat barbecue apa semua. Lepas tu the next day baru saya telefon kali kedua. Cakap, mak selamat hari raya mak. Maaf saya batin. Mak cakap, hari ni kita orang raya. Kita orang dah kerja hari ni. Hari tu kita kerja. Hari kedua kita dah kerja. Sedangkan Malaysia raya. Ini berlaku. Ini soalan tadi tu. Okey. Kalau katakanlah tiba-tiba lah apa ni terasa nak kahwin pula dekat atas kapal tu, boleh ke yang kapten kapal itu jadi juru nikahnya? Berbalik kepada soalan tadi. Ada relay dia hari raya tadi tu. Jadi kapten tu bila dia dah boleh buat hari raya tu, dia boleh ikut suka dia sebagai pemohon besar diraja ni, dia adalah juga wali untuk boleh kahwinkan kita dekat atas kapal. Bila CEO kapal nak jadi kapten kapal, saya nak duduk jadi kru kejap. Bukan, saya Tuan Hutan, Tuan Meja, saya chief engineer. Chief engineer tak boleh jadi kapten, kapten tak boleh jadi chief engineer. Allah, gagal. Dia dekat atas kapal. Tak payah kawan lah. Dia ada dua department. Satu department deck officer, di mana ketua dia chief captain. Satu lagi engine department, ketua dia chief engineer. Saya dengan captain ni satu level. Tapi jaga enjin dia. Saya jaga engine, dia jaga navigation.
Oh. Jadi kapten pun ada kuasa untuk memberi pandangan, saya pun ada kuasa untuk memberi pandangan. Kita orang sama-sama memikul 4 balak. Okey. Oh, Kapten Mizi ya, Kapten Mizi. Kapten Mizi ni tahu. Ya, Kapten Mizi dia boleh. Dia kapten juga. Dia Tak kapten. apa. Beres, sebab dah kenal. Dah kenal, senang bincang. Aduh. Boleh tahan Tuan Hutan ni. Biasa tu. Umur dah 47 tahun ni. Bang, dekat pukul 2 bang. Dekat pukul 2 ni kalau kita serius-serius kita pun bosan. Betul. Kan? Bagi Ada nombor pukul 2 nak ada kita nak serius kita pun bosan juga. Betul tak? Tapi Tuan Hutan, apa pandangan Tuan Hutan pasal diorang cakap pasal nikah batin ni semua? Adakah benda tu masih lagi wujud dekat negara kita? Saya rasa negara kita tak, negara sebelah mungkin ada. Negara sebelah memang ada lah. Syiah ada Syiah ada, dia sign apa? Kontrak. Tapi itu semua tu kan sesat. Dosa lah. Itu pelacuran yang halal bagi. Saya tak sangka tau Tuan Hutan. Tuan Raja, yang pasal dulu ada satu orang dia cakap dia boleh faham bahasa semut tu. Innahu al-ghufra. Dia boleh cakap bahasa semut. Tahu? Mamat tu dia ada 6 pesantren. Dia ada 6 pesantren dekat Indonesia, sekitar Indonesia, Kalimantan, Batam dan juga Kepulauan Jawa dan juga Indonesia. Saya terkejut ni. Dia bawa macam mana orang boleh ikut dia, ramai pengikut dia. Biarlah negara sebelah tu dengan cara mereka. Saya gelak baca komen ni. Bahasa semut. Sebab sekarang ni dah ada baru viral dekat dalam TikTok ni, di mana kalau kita beli alat tu, kita pakai kat telinga, kita boleh faham bahasa-bahasa orang. Tahu. Tu saya tanya ada bahasa semut tak? Tak tahu. Tak dengar lagi. Papa Gafro tu, semoga cepat sembuh. Okey, sahabat-sahabat yang 3,500, 3,600 mata memandang. Okey. Saudara-saudari nak tanya apa? Bukannya kami bukan yang paling mahir, tak. Tak, kita tak hebat. Tak hebat. Cuma kalau ada yang rasa kami boleh bantu jawab, kami jawab. Okey? Tanya. Allah yang hebat. Tanya apa ni? Duyung. Duyung. Janganlah duyung korang pergi tengok kat podcast lah. Bosan dah cerita. Panjang lah cerita tu. Saya pun sampai bila orang jumpa saya, siok kapal, cuba cerita pasal duyung. Saya kata kau tengok podcast lah. Dah banyak sangat orang tanya. Kau tengok podcast lah. At least orang tengok pun dapat view, dia orang dapat duit. Okey, ramai tanya pasal segitiga bermuda. Itu kita sembang dah bab ni, tapi tak apalah. Cerita sikit. Bermuda tapi pasal duyung ni, Syekh Nazrul ada cerita, ada kitab dia. Dia tahu. Lama dah bahas. Boleh makan tak duyung? Kitab tu pun saya dah go through dah Ustaz. Apa hukum makan duyung? Semua dah dibahas lama. Saya ada dengar ceramah daripada Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari. Kitab tu saya ada tengok. Kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Betul. Bukan. Lepas tu dari hukum dia tahu. Hukum makan tu ada. Ya. Hukum makan duyung, hukum menikah dengan duyung. Cerita dia Ustaz, pada zaman Kesultanan Abbasiyah. Ya, betul. Tu ada mereka dalam 6 orang ke 7 orang naik kapal diorang sesat. Diorang sesat, tak tahu nak pergi jalan mana. Sesat selama berbulan-bulan. Bila diorang sesat berbulan-bulan ni, diorang ternampak penampakan duyung ni. Ini cerita dalam kitab tu. Masa tu timbul persoalan, diorang dah nampak wanita, dah 4 bulan lebih duduk atas kapal dan diorang punya makanan dah kurang. Diorang ada seorang cakap kita tangkap, potong, kita makan. Ada seorang cakap ini baik kita kahwin. Jadi antara nafsu ni sekarang ni tengah bergelojak. Dekat situ timbulnya persoalan antara nak makan halal ke nak nikah halal, sebab dia ada semua lengkap macam wanita. Itulah. Kita pun tak tahu. Benda tu semua kita ni orang tak mahir. Jadi benda tu semua ada dalam kitab-kitab. Tapi duyung ni kiranya binatang mistik sebenarnya. Dekat saya ada satu keris tulang duyung. Memang asli Macam mana kita nak tahu itu adalah tulang duyung Ustaz? Okey. Ini pengalaman saya dan orang tu memang dia bukan tulang duyung je. Saya pernah dapat daripada dia. Saya pernah dapat dengan dia tulang mawas pun pernah dapat. Tulang mawas buat dengan besi tu? Ya. Itu pun saya dah serah pada Ustaz Amin.
Ustaz yang keris Ustaz bagi kat saya tu yang tulang apa tu? Tulang Kecil. yang mana? Alah, keris yang Ustaz bagi saya kecil, lepas tu dia buat dia punya sarung tu tulang dengan tu. Tulang apa tu? Pasal tulang mamas juga kot. Ya. Ha. Lepas tu ada daripada tulang duyung ni, beza dia kalau keris tulang duyung ni dia berat sikit. Dia berat sikit. Maknanya kalau orang dulu dia akan buat keris dengan benda yang rare. Contohnya dia pakai gading gajah, dia pakai sumbu badak. Payah dapat tu. Dia pakai gigi paus, gigi paus, minta maaf. Geraham paus tu. Lepas tu dia pakai gigi gajah. Payah semua ni. Lepas tu yang paling rare nya duyung lah. Kalau dulu kita tahulah duyung ni banyak khasiat, tulang dia ke, dia punya air mata dia ke, sisik dia ke. Satunya sebab apa susah nak dapat? Sebab apa dia rare? Nak jumpa dia tu hanya orang tertentu je. Macam CEO kapal ni dia ada silsilah dia tu dia boleh nampak, dia jumpa. Tahu je tahu. Nanti kita buka, kalau semua on saya buka silsilah CEO kapal pula. Ustaz, baca sikit Ustaz, rukiah sikit CEO kapal ni Ustaz. Kalau CEO kapal ni kita kena sama-sama tuan, sebab tuan kena pegang ni. Okey, saya tukang pegang lah. Ustaz Nanti tuan tanya saya. Nanti tuan tanya, ada jin ke? Tapi Ustaz, ada cerita pengalaman tentang diri saya Ustaz. Sebab saya ni Allah tak bagi saya lihat hijab, Allah tak bagi saya tengok jin syaitan ni, tak pernah lah. Tapi tuan, kita tanya orang, semua on tak? Kalau on, komen on. Kita teruskan dulu. Tapi Ustaz, ada satu orang Ustaz, daripada Indonesia Bali. Masa dia mula-mula naik atas kapal, dia tengok saya, dia duduk termenung, dia tengok saya. Saya kata, sudah Indon ni, apa masalah dia ni, tengok-tengok saya. Saya tak layan dia, sebab dia kru baru, saya ni kru lama. Lepas dah 2 bulan baru saya kawan dengan dia. Rupanya dia cerita dengan saya, pertama kali aku lihat kau masa aku naik kapal, aku lihat di belakang kau ada satu kiai, dia kata. Dia cakap belakang saya ada satu atuk tua. Saya tak tahu sebab saya tak nampak. Jadi saya tak boleh nampak. Jadi saya kata, bahaya tak benda tu? Dia kata jangan risau. Dia tak membahayakan kapal, tak membahayakan kau. Tapi aku tengok kau jalan, dia pun jalan. Kau berhenti, dia pun berhenti. Saya kata, sudah. Atas kapal pula tu. Jadi cerita dia tu mengingatkan saya bila Ustaz tanya macam ni. Tak apa Ustaz, esok kita rukiah ni Ustaz. Ustaz rukiah saya pegang. Dia ada silsilah ni. Orang-orang laut ni. Ustaz tahu salah silah saya kan? Tapi Ustaz, benda tu bahaya untuk saya tak? Buat masa ni kalau orang geng-geng, ada geng sebelah ni, dia tak bagilah bela-bela benda ni kan. Tapi bagi saya, kita tak bela pun. Itu adalah doa keturunan. Ya betul. Kita nak buat macam mana, kita pun tak buat perjanjian kita. Dan tak ganggu, tak kacau iman kita pun. Tanda-tanda benda tu mengganggu kita tuan, nak tahu tak? Salah satunya adalah kalau benda tu menyebabkan kita was-was dalam solat, bacaan kita, hafalan kita, yang tu memang kacau. Buang. Tapi ada satu perangai baru saya Ustaz. Saya ni jadi malas Ustaz. Malas tu mungkin kena tambah seorang lagi kot. Di antara dua je Ustaz dia malas. Antara dia tambah satu lagi atau nak tambah gaji. Naik gaji dia rajin. Saya tengok Ustaz, saya jadi driver untuk anak saya di sini. Buat konten, lepas tu saya pergi review orang, lepas tu saya buat konten, tapi bila dekat rumah, sampai rumah saya jadi malas dia amat nak buat kerja. Kadang-kadang terbiar kerja tu, buat projek ni, terbiar projek ni. Aduh, saya rasa macam, tadi saya terfikir tu Ustaz, ini aku rasa aku nak pergi balik jumpa Ustaz Amin ni dekat Bukit Goh ni, nak minta air bagi mandi bunga ni. Saya sampai fikir macam tu. Betulan hari ni Ustaz muncul pula dalam live. Kalau duduk was-was mata kena buat apa? Tapi insyaAllah ada rezeki. Tu duduk mana ni? Saya Kuantan Ustaz. Ada rezeki datang KL, kita tahu lah. Baju Saya ready. Ustaz dia. Saya follow Ustaz. Saya rasa saya dah follow Ustaz lama dah. InsyaAllah nanti ada datang KL, beritahu dah. Saya dengan Turutan ni bukan kawan dengan kami. Kami level dia ayah saya anak dia. Tu level dia. Nanti ingat saya betul-betul Turutan muda pada saya. Muka muda. Ustaz Domi Ustaz Domi. Ustaz Domi Ali terus juga tak? Ustaz Syafiq. Ustaz Domi dia tak join kita dah.
Oh, tak ada. Jadi Faris. Dia bawah pusat otak Idrus sebelum ni. Saya train dia. Lepas train dia, dia tak boleh nak go Prime sebab banyak undang-undang Prime ni. So dia jalan sendiri. Bagi dia jalan sendiri. Sebab dia gunakan nama Pry kat belakang, Dobby Pry. Dah tak ada lah tu. Oh, sebab tak dia ada lah. ngaji dengan kami dulu. Dia sahabat saya lah sebab saya jumpa Ustaz Domi hari tu, bulan lepas saya jumpa dia. Ya, ya. Dia pusat rawatan Al-Fatih dia buka dia punya ni. Oh, Pusat Rawatan Fatih. Sebab yang join Pride tak boleh buka pusat rawatan. Jadi dia sayang pusat rawatan, dia kena join, dia kena settle tu lah. Baik. Tak apa, masing-masing ada perjalanan. Betul. Allah. Menghormati tu penting, betul tak? Betul. InsyaAllah. Okey. Dekat kedua ni Ustaz, jomlah kita mata pun dah merah Ustaz. Ustaz. Nasi kapan? Tuan Meja, terima kasih Tuan Meja, terima kasih Ustaz. Apa ni siapa kapan nanti saya PN tepi? Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya dan syaitan. InsyaAllah, moga kita semua jadi yang berfikiran positif, berfikiran terbuka, profesional insyaAllah. Sangka baik selalu. Okey guys, geng-geng ni, ibu geng-geng ni, terima kasih. Saya ni. Okey Ustaz. Jumpa lagi Okey, Ustaz. okey. Rehat, masa rehat. Senyum sikit tuan. Senyum sikit. Tak cukup lagi, kuat sikit. Oh lama gaya Ustaz bagi tu. Terbaik lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya kurang adab, terkasar bahasa dengan tuan, minta maaf. Baik. Tak ada Ustaz. Hibur-hiburan je dalam TikTok. Okey. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bye. Itulah ada kesempatan malam ni. Kesempatan malam ini tadi kita sekejap jatuh. Santai-santai je geng. Tadi saya start live berapa? Pukul 12. Dekat kat pukul 2 ni. Testing. Testing mikrofon 1 2 3, testing mikrofon 1 2 3. So malam ni malam kita santai-santai rehat-rehat dengan kawan-kawan dan sambil mendengar kisah-kisah orang-orang lain kan, itulah dia. Esok buat lagi macam ni? Tak, bukan selalu. Tak macam tu. Segitiga tak cerita lagi, itulah. So apa yang boleh saya bantu tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang boleh saya bantulah. Esok nak makan saksuka. Takut nak beli kat TikTok, takut tak ori. Beli terus kat sini. Itu je. Ada orang cakap survival padang pasir lagi susah dari hutan. Macam mana tuan-tuan? Ya, betul. Sebab padang pasir kan? Padang pasir dia kena, dia pertama sekali dia kena konsep survival yang pertama sekali di padang pasir, dah hutan pun sama tapi padang pasir lebih tu ialah conserve energy. Okay? Lepas tu sebab tu orang kat padang pasir dia pakai baju tebal. Kenapa? Bila peluh tu kena angin, peluh tu akan menyejukkan balik kulit. Faham? Lepas tu kita faham kenapa orang Arab ni duduk tengah panas tapi pakai tebal. Dia pakai tebal sebab dia tak nak air yang berada dalam badan tu tersejat macam tu saja. Dia nak air tu sejukkan balik dia punya kulit dia boleh kena angin. Tu salah satulah. Notijom ni non-stop masuk. Diorang ada beribu-ribu account di serata-rata TikTok sekarang. Ilmu nak kahwin dua macam mana tuan? Korang main kahwin dua. Assalamualaikum tuan, ada tak ayat nak buka kebal orang? Surah Tabat. Okay, surah Tabat. InsyaAllah. Tu kemudian kita belajar tambahannya. Saya bagi tahu yang tu dulu. Tuan ingat lagi kan nama MD? Ingat. Lama tahun 2000 apa? 2003 dia ke 2004? 2004 ke? Jumpa ada budak-budak. Oh ya. Okey, jom guys. Saya rasa pun dah cukup dekat pukul 2 dah ni. Hampir 2 jam saya live.
Okay, terima kasih kerana berada dalam live, terima kasih kerana aktif dan juga memberi gift lah apa semua. Terima kasih juga, rajinnya ramai betul orang tap screen. Ini menunjukkan pada saya bahawa sokongan tuan-tuan dan puan-puan sangat bagus, kan? Okay, terima kasih. Kirim salam pada keluarga, kirim salam pada kawan-kawan, kan? Saya doakan kebaikan yang anda doakan pada saya berbalik pada awak juga. Beres lah. Jomlah kita masa untuk rehat. Malam-malam ni sebelum tidur pastikan mood kita okey. Mood kita okey supaya kita tidur dalam keadaan kita happy, tenang. Jadi jangan tengok live-live yang membuatkan anda stres. Malam-malam sebelum tidur cari live yang membuatkan anda tenang. Supaya mood anda happy, besok pagi pun ni kan. Okey, beres? Itu salah satu rahsia untuk awet muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.